Aku ingatkan kawan aku bawa awek. Rupanya hantu yang temankan dia. Malam itu aku dengan Firdaus dan seorang lagi kawan kami Amin. Kita orang lepak seperti biasa di sebuah warung dekat hujung kampung. Lebih kurang pukul 11 malam, Amin datang lambat. Dan dari jauh aku nampak dia menunggang motosikal. Tapi pelik dia, ada seorang perempuan dibonceng di belakang. Perempuan tu pakai baju kurung warna pucat. Rambut panjang hitam pula menutupi sebahagian muka. Aku terus menyiku Firdaus sambil berbisik, Amin, bila masa ada awek ni? Kami berdua senyum sendiri. Ingatkan Amin ni nak buat satu kejutan. Jadi Amin pun parkir motosikal agak jauh sedikit dari warung. Masa dia berjalan ke arah kami, aku perasan sesuatu yang buat dada aku rasa tak sedap. Perempuan yang tadi dibonceng tu tak ikut sekali pun dia bergerak. Dia masih berdiri dekat motosikal, tunduk diam. Dia tak bergerak langsung. Aku sangka mungkin dia malu. Tapi bila aku pandang kaki dia, aku tak nampak bayang langsung di bawah lampu jalan. Jadi bulu roma aku terus naik. Aku perhatikan aja Amin ni. Dia duduk, dia pesan air macam biasa, berborak tanpa rasa apa-apa yang pelik. Firdaus pula dah mula pucat. Jelas dia pun nampak benda yang sama macam aku. Aku cuba tanya perlahan, Min, kau datang seorang ke tadi? Amin pandang aku pelik. Seorang lah, orang ni kenapa? Aku dan Firdaus saling berpandangan. Jantung aku berdegup laju. Aku kumpul keberanian, terus bangun dan jenguk ke arah motosikal Amin. Tempat tu kosong, tak ada sesiapa. Tadi ada perempuan, tapi di tempat duduk belakang motosikal itu masih ada kesan tapak tangan basah, seperti baru je lepas hujan. Walaupun malam tu langsung tak hujan. Aku terus tarik Firdaus balik ke meja dan dengan suara bergetar aku cakap, Min, tadi kami nampak kau bawa perempuan. Amin terus terdiam. Wajah dia berubah serius. Kau jangan main-main. Dari rumah aku rasa berat belakang motor ni. Ingatkan angin. Kami bertiga senyap terus. Tak lama lepas tu Amin mengaku sejak beberapa hari lepas tu dia selalu bermimpi perempuan berambut panjang berdiri di hujung jalan kampung lama. Jalan yang dia selalu lalu setiap malam. Jadi malam itu kami balik awal. Dia yang paling menyeramkan. Keesokan harinya Amin terus demam panas 3 hari. Dia terus meracau selalu menyebut perkataan, kau jangan ikut aku, kau jangan duduk belakang. Jadi sampailah hari ini Amin tak pernah lagi lalu jalan kampung itu, kampung lama itu pada waktu malam. Dan aku pula, kalau nampak kawan naik motor berdua waktu malam, aku akan pastikan satu benda dulu, bayang bawah lampu.